Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Khairi Afif. Untuk video kali ni kita nak fly ke Penang. Jadi sekarang kita tengah tunggu flight pukul 7.30 sekejap lagi kita nak boarding. So jangan lupa like, subscribe, share. Stay tune, vlog santai ke Penang. Sampai di Penang Airport. Sekarang kita cari sarapan jap. Kita beli waffle dulu ringan-ringan. Nanti tengah hari nanti kita cari nasi kandar. Siap. Waffle peanut campur coklat untuk sarapan pagi ni. Alas perut. Jadi kalau korang naik e-hailing, kena pergi building sana. Jom, baru order Grab. Kita nak pergi ke location pertama ni. Grab dah sampai. Hello. Hai, kalau you tak ada lagi senang lah, tak payah masuk. Ya. Sebab dalam tu kadang-kadang ni sometime lah. Okay, kita dah sampai di lokasi pertama kita, Pantai Esen. Orang cakap sini banyak cantik, jadi kita tengok lah macam mana Pantai Esen. Jadi korang boleh tengok dekat sini ni checkpoint. Kita ada dekat sini sekarang. Ni you are here. Ni Pantai Esen. Cantik lah. Jom kita tengok real life depan mata kita macam mana. Oh, siap ada ATV lagi, Extreme Park. Okay, sekarang kita mula mendaki. Jadi tengok sini, Pantai Esen ATV. Kalau korang nak main ATV ni, package A 80, 1 jam setengah. Foreigner kena tambah lagi lah RM20. Okay, jom kita teruskan. Ni kot jalan dia. Tengok hiking, bawa bag, pakai kasut ni. Kita hiking. Tapi tengok jalan ni nice lah. Memang dah ada jalan ni. Tadi kita mula hike pukul 9.45, 9.46 macam tu lah. Jom kita tengok berapa minit nak pergi ke Pantai Esen. Nostalgia bunyi burung. Tak ada orang. Ada. Kita dah sampai di checkpoint pertama, itu Pantai Esen. Sekarang 9.57. Jadi jom kita payung view Pantai Esen. Enjoy the view Pantai Esen. Masya Allah, cantiknya. Subhanallah. Okay gang, sekarang kita nak jalan keluar. Tapi tadi ada abang tu offer saya naik motor dengan dia untuk keluar balik. Sebab nak sampai sini kita kena hiking tau, dalam
10 ke 15 minit. Jadi tu abang tu. Dia cakap tunggu kejap, dia hantar bini dia kat luar. Jadi dia offer saya untuk naik motor dengan dia lagi. Jadi inilah, kalau korang nak datang ke pantai ni, kena hiking lah sikit. Tapi tempat dia cantik. Kalau korang datang pagi macam saya ni, memang tak ada orang, memang kosong. Sini aktif waktu petang. Jadi petang sini tempat orang tengok sunset, matahari turun kan. Jadi kalau korang nak datang sini, datang waktu petang. So jom, saya nak keluar ke depan, and then kita nak pergi next destination. Stay tune. Terima kasih. Bismillah. Makan pagi dah. Makan dah. Okay, kita dah sampai di second spot, Fort Bayana. Ini pandangan dari luar. Fort Bayana ni sebenarnya food court, dan ni hiasan dia dekat luar ni. Budak-budak boleh ambil gambar. Boleh tengok cantik rumah Hobbit kat belakang. Okay, settle, kita ambil gambar kat sini. Jadi kalau korang nak makan boleh masuk dalam ni. Dekat bawah tu pun ada food court. Dekat atas ni pun sama. Jadi 2 tingkat food court. Rumah Hobbit. Sini ada becan. Boleh pusing. Sini street art klasik punya bangunan. Berjaya Hotel. Kita dah sampai hotel Berjaya Hotel Penang. Kita nak pergi check in. Welcome, sir. Thank you. Welcome. Untuk hotel ni kita dapat welcome drink untuk 2 orang dan breakfast voucher. Ni pun untuk 2 orang je. Jadi esok pagi kita turun breakfast. Welcome drink ni bila-bila masa lah. Dia cakap nanti dia bagi ice lemon tea 1 seorang untuk 2 orang. Tapi aku seorang je ni. Kejap lagi kawan aku datang join sekali. Kita charge phone, rehat kejap. Alright, jom kita sambung vlog kita dengan kawan kita ni. Hi, welcome to Penang. Tengok kereta dia patch banyak. Siapa nak beli apa aviation punya merchandise? Royal Malaysian Air Force. Boleh contact ni Ivan. Nanti saya letak nombor phone. Boleh letak nombor phone? Boleh. Instagram boleh, no problem. Okay, Contact je saya. Jom, kita nak pergi mana ni? Kami nak pergi makan dulu nasi kandak. Si kandak. Kena makan nasi kandak. Si kandak Din. Din maju. Din maju. Tak orang
kedai Sulaiman. Jom. Hari ni kita nak makan din nasi kandak. Panjang betul. Lam Shang. Nasi putih, nasi dalca, tomato, ayam bawang, semua. Ada depan ada ramas ada. Oi. Ya bang. Hari ni kita melantak. Dah makan tu. Makan. Lam Shang padu. Ni bukan makan tak? Ni melantak. Oh, sedap lah. Ni betul-betul kau Dia punya kuah dia tu. Recommended. Siapa yang datang Penang, Din, maju. Petang ni kita nak tengok view dekat ni, Eastern Oriental Hotel. Dua. Asal tak buat pancing? Aduh. Tak kita boleh pancing ikan apa? Kerapu. Lawa. Tengok tu mancing. Kumpau. Sambil tunggu malam, kita pergi main bowling ya. Ini bowling di Penang. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me, 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 close to me. I'm broken when you're not around. Unspoken words I'm screaming out. Can you hear me? Can you hear me now? Now. Can you hear me? Can you hear me now? Now. Mantap Sam. Member bawa pergi mana ni? Geni Plaza? Geni Plaza, yes. Geni Plaza. Okay, ni Geni Plaza, mall besar kat Penang Ambil. Kita nak pergi cari apa ni? Cari makan lu. Cari makan. Tu Geni Plaza belakang tu. Kita nak pergi depan. Ni food truck ah. This is our main Central Geni Walk. Oh, ni Central Geni Walk nama dia. Kita ni makan. Makan. Macam mana orang Penang makan ni? Kita tengok. Hold tight, I'll be here with you all night.
rojak. Pasambok. Pilih rojak. Macam mana bang sebut? Rojak. 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 Menu ini malam pasambok sama kelapa. Malam ni kita detox sikit. bagi fresh. Wah, nikmat. Memang fresh. Kenyang boh. Nyau. Ni pun tak habis, bukan tak habis. Tak larat nak makan lagi. Dah kena pasambok Kena pasambok. Habis naik 2 kilo habis. Lagi makan kat bilik pula. Apa ni pancake pisang? Pancake pisang. Yes. Nama apa dia tadi? Apom. Apom pisang bro. Apom pisang. Jom kita tengok brother ni nak bawa pergi mana lagi ni. Kita ikut. Tour guide Penang. Yeah. Sam. Yes. Hang bawa aku pergi mana ni? Aduh, semua kasbut ni. Kasbut tiger. Ayo. Mana ni nak bawa aku ni? Ni pun cun. Ni nama dia Love Street. Jalan Cinta. Ni member cakap nak bawa pergi tempat happy. Layan basking malam ni. Dia pokok. Thank you guys, thank you. What's your wish for your birthday? My wish. Your wish? Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang pukul 7 pagi. Ni tengok kat luar nampak awan macam nak hujan. Dalam pukul 8 je lagi kita nak pergi breakfast. So jom kita rehat kejap. Jadi kita pergi breakfast. Breakfast. Jaya Cafe. Gini makan yogurt. Breakfast nasi lemak, nasi biryani. Ni mixed veggie dengan fried noodle. Sarapan Ni menu nasi biryani, nasi lemak, ada yogurt, buah, macam-macam ada. Jom kita makan dulu.
Good morning. Pagi ni kita di Queens Waterfront. Member kata sini spot cantik. Dari sini pun nampak cantik Belum sampai depan sana lagi. Itu dibuat bridge kan, betul naik tu. Ya. Ni old school, ferry lama Sekarang dah jadi apa, restoran. Siap buat bridge lagi. Sana ada satu pulau, Pulau Jejak. Ni semua gerai ni malam Oh, sini malam hidup lah. Kalau nak lepak-lepak malam sini lah. Itu bridge kedua. Jambatan kedua. Oh, kita duduk tengah-tengah lah sekarang Tu jambatan kedua. Ni jambatan pertama dari sini. Ni seahorse. Kalau korang nak datang lepak waktu malam ni, main sini. Queens Bay Waterfront. Ni bahagian bawah kondo tadi. Dari tepi sungai dah, dari tepi laut tadi kita masuk macam-macam ada. Tu kita dari tepi tu kita masuk. Ada village grocer. Lama kita tunggu kapal di. Orang tinggal atas ni untung lah. Baru satu lalu. Depan motor. Kan? Duduk. Queens Bay Mall. Last sebelum balik, nasi goreng Tom Yum Thai. Recommended. Recommended by Penang. Wah, cendol durian Pure Penang ni. Mari sini Penang cendol. Nasi cendol. Apa saking dorang ni. Kecil sangat dia ada depan. Tengok tengah repair Buruk lagi kapal. Okay, thank you. Okay, thank you. Jumpa lagi. Jumpa lagi, mai balik. Roger aku. Okay. See you fly. Okay bro. Bye, enjoy. Kirim salam semua family. Okay, thank you. Alright, bye. Alright, sampai sini saja untuk video vlog trip santai kita ke Penang pada kali ini. 2 hari 1 malam. Jangan lupa like, subscribe dan share. See you next video. Bye.